Best ke menabung dalam akaun emas Gap? Gap ni sebenarnya pemudah cara untuk kita kumpul grab emas sedikit demi sedikit walaupun dengan bajet yang kecil. Orang yang tak ada modal yang besar sangat sesuai untuk simpan emas dalam akaun emas Gap dan boleh bawa keluar item yang lebih besar. Hanya perlu bajet yang kecil serendah RM100 sebulan, boleh simpan emas dalam akaun emas Gap. Bagi yang nak simpan emas tapi tak ada bajet, akaun Gap sangat sesuai untuk tuan-puan. Bila tuan-puan simpan sikit-sikit, grab emas tuan-puan makin banyak dan mencukupi, tuan-puan boleh keluarkan item emas pilihan sendiri. Contohnya nak keluarkan 10 dinar ataupun 50 gram gold bar. Kalau nak keluarkan 10 dinar cukup 42.5 gram, boleh keluarkan sekeping 10 dinar ataupun 50 gram cukup saja 50 gram dalam akaun emas. Kalau kita nak beli seketul 50 gram, kita perlu bajet yang besar. Nilainya hari ni mencecah RM29,000 tapi kita tak ada bajet sebanyak itu. Bila kita simpan dalam akaun emas Gap, nak kumpul RM29,000 dan 50 gram ni rasa sangat mudah. Dan bestnya simpanan emas dalam akaun Gap ni tiada apa-apa komitmen. Maksudnya kita boleh menabung bila-bila masa sahaja ikut bajet yang kita ada pada bulan tu. Walaupun mengambil masa yang lama untuk kita capai simpanan yang tertentu, sekurang-kurangnya simpanan kita tak bocor dan kita lebih termotivasi bila kita simpan dalam bentuk emas berbanding kalau kita simpan duit. Untuk tuan-puan yang nak bermula simpan emas, boleh mulakan simpanan emas serendah RM100 ataupun 1 gram. Ikut bajet masing-masing, simpan lebih pun tak ada masalah. Boleh rujuk pin video atau klik link kat bio untuk Biha bantu sebaiknya. Jangan lupa follow Biha untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.